Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Guru-guru yang saya hormati sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan pesanan penting susulan kenyataan rasmi oleh Yang Berbahagia Dr. Azam Ahmad, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia bertarikh 28 Oktober 2025. Kebelakangan ini terdapat trend yang kurang sihat dalam kalangan guru di media sosial memuat naik jawapan peperiksaan murid sama ada untuk tujuan gurauan sindiran atau perkongsian umum. Tindakan ini walaupun mungkin dianggap ringan, sebenarnya boleh menggugat maruah murid dan menjatuhkan imej profesion keguruan yang kita junjung tinggi selama ini. Sebagai pendidik, kita terikat dengan etika profesional dan amanah untuk menjaga kerahsiaan, kepercayaan serta kesejahteraan murid. Setiap kesilapan mereka adalah ruang untuk kita membimbing, bukan untuk dijadikan bahan tontonan awam. Saya ingin menegaskan bahawa sebarang perbuatan memuat naik jawapan murid di media sosial adalah dilarang sama sekali. Kita mesti menjadi contoh terbaik kepada masyarakat dengan menunjukkan integriti dan kasih sayang dalam mendidik anak bangsa. Saya menyeru semua guru di sekolah ini agar lebih berhemah dalam menggunakan media sosial. Jadikan ia sebagai medium perkongsian ilmu, inspirasi dan kejayaan, bukan tempat untuk memperlekeh atau mengaibkan sesiapa. Marilah kita kekalkan martabat profesion ini dengan sikap profesional, beretika dan penuh kasih sayang. Ingatlah, setiap tindakan kita mencerminkan imej sekolah dan profesion perguruan secara keseluruhan. Saya berharap agar semua guru Sekolah Menengah Bandar Udang Utama faham dan maklum tentang perkara ini dengan jelas. Sekian, terima kasih. Guru beretika, murid terpelihara, sekolah terhormat.